Okay guys, jom kita main satu game 10 ranking karakter yang terkuat dalam anime Naruto. Jom kita tengok siapa yang kita dapat. Okay, first Rock Lee. Rock Lee ni padu taijutsu kan. Tapi dia tak adalah top 5 karakter yang terkuat. So aku letak dia nombor 8 lah. Nombor 8 okey lah untuk Rock Lee kan. Okay. Seterusnya Shikamaru. Shikamaru better daripada Rock Lee. Aku letak dia nombor 6 lah sebab dia IQ. IQ memang tinggi. Woo! God. Greatest of all time kan. Untuk Uchiha Itachi aku letak dia nombor 3 lah. Dia memang solid lah, top 3. Minato ke Itachi lagi padu Minato aku letak nombor 2 lah. Maybe ada karakter yang lagi padu kan. Okay. Hyuga Neji. Dia mesti lagi padu daripada si Rock Lee dengan Shikamaru. Neji aku letak nombor 5 kalau based on kekuatan. Kalau IQ si Shikamaru padu lagi. Yang ni tak payah cakap banyak lah. Pain. Ui. Pain bawah Itachi. Sebab Itachi padu lagi. Jiraiya Takkan Jiraiya bawah Shikamaru pula. Jiraiya nombor 1 lah. Uchiha Obito. Ranking aku salah ni. Nombor 7. Okay, nombor 9 siapa? Fail. Kau rasa macam mana? Aku rasa ranking ni memang barai. Komen kat bawah. Guys, kalau korang ni fan anime, kalau korang tengah cari baju-baju anime yang cantik, sebagai contoh macam anime Solo Leveling, Uchiha, Naruto, One Piece, Kaiju nombor 8 dan macam-macam lagi, ataupun korang nak cari hoodie anime yang cantik, Attack on Titan pun ada, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video ni. Okay, harga murah lepas tu padu.